Penyertaan Malaysia dalam Piala Negara-Negara KAFA 2025 di Uzbekistan pada Ogos depan dilihat sebagai ujian terbaik skuad Harimau Melaya dalam membina mentaliti pemain menjelang aksi-aksi penting akan datang. Pandangan beberapa penganalisis bola sepak tempatan menyifatkan kejohanan yang disertai pasukan bertaraf tinggi dunia itu bakal menguji kemampuan skuad negara untuk bersaing di pentas lebih tinggi. Bagi penganalisis bola sepak tempatan Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam Nazaruddin, beliau berpendapat penyertaan itu bukan sekadar satu bentuk jemputan tetapi merupakan medan kompetitif bertaraf tinggi yang bakal menguji secara menyeluruh aspek fizikal dan mental skuad kebangsaan. Beliau berkata anak buah Peter Klamowski bakal berdepan cabaran sebenar dan kompleks dalam kejohanan itu nanti berikutan kehadiran dua gergasi Asia, Iran dan Uzbekistan yang masing-masing telah layak ke Piala Dunia 2026. Beliau turut menekankan perbezaan antara tahap tertinggi bola sepak Asia dan Asia Tenggara terletak pada kadar tempo permainan yang tinggi, konsistensi, intensiti fizikal dan keupayaan bertahan serta menyerang dengan transisi pantas secara berulang. Sementara itu, seorang lagi penganalisis bola sepak tempatan, Datuk Dr. Pekar Ramli berkata penyertaan dalam kejohanan itu harus dilihat sebagai peluang keemasan untuk berhasil menentang pasukan-pasukan yang berada pada tahap setanding dengan keupayaan semasa skuad kebangsaan. Beliau berkata ia boleh dijadikan kayu pengukur tahap kehebatan pasukan negara terutama selepas membelasah Vietnam 4-0 dalam kempen pusingan kelaikan Piala Asia 2027 bulan ini. Isnin lepas, Klamowski mengumumkan Malaysia akan menyertai Piala Negara-Negara KAFA 2025 yang dijadual dari 26 Ogos hingga 9 September depan dengan menyifatkan kejohanan itu akan menguji pasukannya dalam pelbagai aspek di dalam dan luar padang. Malaysia selepas kejohanan itu akan menyambung baki saingan kumpulan F pusingan kelaikan Piala Asia 2027 bagi kalender 2025 menentang Laos di Vientiane pada 9 Oktober. Aksi di Bukit Jalil pula akan berlangsung pada 14 Oktober sebelum bertemu Nepal di Kathmandu selang 4 hari kemudian sementara Vietnam di tempat lawan pada Mac tahun depan.